Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tuan-tuan Reza dari MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Apa khabar tuan-tuan? Sekarang ini saya berada di Bandar Tasik Senangin ya tuan-tuan, Negeri Sembilan. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat di hadapan saya ini, rumah ini telah siap dibina, iaitu rumah Encik Tirmizi yang telah siap dibina tuan-tuan dengan keluasan 51 kali 31 tuan-tuan. Total keluasan dia adalah 1464 kaki persegi. Rumah ni tuan-tuan dia ada 3 bilik berserta dengan 3 bilik air lah. Untuk harga binaan rumah ini saja, harga binaan saja adalah 207,900, tapi setelah di-upgrade rumah ini menjadi 225,600 tuan-tuan. Jadi sekarang ini saya berada di sisi pandangan kanan rumah. Tuan-tuan boleh lihatlah, kita review dulu daripada pandangan sisi kanan. Tuan-tuan boleh lihat untuk cat di bahagian luar tuan-tuan, kita berikan cat Nippon Paint Weatherbond di bahagian luar tuan-tuan. Jadi untuk bahagian luar ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh pilih 3 pemilihan warna lah. Macam Encik Tirmizi, ini 1 pemilihan, 2 pemilihan, 3 pemilihan warna yang telah dipilih. Jadi untuk syarah plank ni tuan-tuan, syarah plank ni kita berikan secara percuma sahaja tuan-tuan, yang mana dia dah memang termasuk dekat dalam package yang kami tawarkan. Longkang perimeter memang dah termasuk dekat dalam package yang kita tawarkan lah. Maksud dia tak ada kos tambahan yang akan dikenakan kepada tuan-tuan, dan kita beri secara percuma sahaja longkang. Okay, baik, sekarang ini kita pergi ke bahagian teres. Kalau tuan-tuan boleh lihat, konsep binaan kita dekat MIH adalah bertangga tuan-tuan, dengan ketinggian tangga adalah 1.5 kaki. Ini adalah teres lah. Teres ini berkeluasan 12 kali 6. Kita tengok kemasan plaster tuan-tuan, kemasan ceiling yang kita berikan. Kita berikan kemasan plaster berserta dengan kornis 4 inci tuan-tuan. Walaupun di bahagian teres kita tetap bagi plaster ceiling berserta dengan kornis 4 inci. Okay, jadi kita terus ke bahagian belakang rumah. Minta maaf tuan-tuan, untuk pipe kita berikan 2 unit pipe secara percuma sahaja tuan-tuan di bahagian luar lah. Ini satu lagi di bahagian depan. Kita tengok view di bahagian belakang rumah lah. Okay, ini adalah pandangan belakang rumah. Kalau tuan-tuan boleh lihat, konsep binaan kita yang saya bagi tahu adalah bertangga. Ketinggian dia adalah 1.5 kaki. Bukan tu saya nak cerita tentang atap. Okay, untuk pemilihan atap di MIH, kita menggunakan atap genting Saga Legenda tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihatlah naik warna tu tuan-tuan. Kalau kita pakai atap genting Saga Legenda ni, warna rumah tu lagi cantik tuan-tuan. Jadi kat MIH kita guna atap genting Saga Legenda lah yang jadi pemilihan kita. Untuk bahan binaan kita tuan-tuan, kita berikan bata merah tuan-tuan, bukan biasa-biasa tuan-tuan. Kita bagi bata merah, yang mana bata merah ni tuan-tuan pun tahulah, walaupun harga dia mahal, tapi harga kita ambil sekaki adalah RM142 sahaja tuan-tuan. Barang premium tapi harga kita sangatlah, orang kata, kompetitif. Okey, untuk coping tuan-tuan, coping ni kita beri secara percuma saja. Kemasan di bahagian luar saya listkan dululah. Untuk kemasan di bahagian luar kita beri secara percuma adalah coping, syarah plank dan juga groove line tuan-tuan. 3 benda ni di bahagian luar kita beri secara percuma sahajalah. Okay, untuk tingkap ni tuan-tuan, tingkap ni kita pakai tingkap casement tuan-tuan. Jadi kalau selain daripada tingkap casement tu, itu adalah upgrade daripada owner. Okay, jadi saya nak tunjuk sikit di bahagian hadapan rumah. Saya tunjuk sikit lah, ada upgrade yang telah dibuat oleh Encik Tirmizi. Jadi untuk bahagian depan ni tuan-tuan, pandangan hadapan rumah, tuan-tuan boleh lihat di bahagian atap ini ada tambahan yang telah diminta oleh Encik Tirmizi, iaitu tunjuk langit tuan-tuan. Ada 2 tunjuk langit yang telah ditambah oleh Encik Tirmizi. Okay, kita masuk ke bahagian teres tuan-tuan. Ini adalah yang saya bagi tahu, teres ini bertangga tuan-tuan, 1.5 kaki, dengan keluasan teres ni adalah 4 kali 16 tuan-tuan. Inilah bentuk di bahagian teres yang tuan-tuan akan dapat jika bina rumah bersama MIH. Untuk teres kita bagi plaster ceiling berserta dengan kornis 4 inci ya tuan-tuan. Untuk pintu pula tuan-tuan, kita bagi pintu molded door. Okay, pintu molded door ni sangat kuat tuan-tuan. Jadi kita masuk ke bahagian ruang tamu. Okay, baik, sekarang ini kita berada di ruang tamu Encik Tirmizi. Kalau tuan-tuan boleh lihat, keluasan ruang tamu ni sangat luas tuan-tuan, iaitu dengan keluasan 23 kali 16. Luasnya tuan-tuan. Untuk ketinggian, kita bagi ketinggian daripada ceiling sehingga lantai adalah 11.5 kaki. Tapi L-box ni telah di-upgrade sendirilah, telah ditambah sendiri oleh Encik Tirmizi dengan kontraktor luar.
Okey baik, tuan-tuan, saya nak bagi tahu tentang, nampak tak tuan-tuan? Itu adalah ventilation hole. Ventilation hole ni telah diminta oleh Encik Timizi untuk kita buat dan tiada kos tambahan yang dikenakan ke atas Encik Timizi. Okey baik, untuk DB box Encik Timizi telah upgrade kepada 3 phase. Jadi itu adalah tambahan yang telah ditambah dan ada sedikit penambahan wiring lah di bahagian ruang tamu ni. Okey baik, untuk Swiss, saya nak bagi tuan-tuan, kita dekat MIH kita menggunakan Swiss Siemens tuan-tuan. Jadi tuan-tuan zoom sikit. Okay, Siemens tuan-tuan. Untuk tiles, saya nak cerita tentang tiles. Untuk pemilihan tiles, tuan-tuan boleh pilih tiles mengikut cita rasa tuan-tuan, asalkan mengikut spek yang kita tetapkan lah. Jadi ini adalah pemilihan yang telah dipilih oleh Encik Tirmizi. Cat di bahagian dalam kita menggunakan cat Nippon Paint Easy Wash. Satu saja pemilihan warna di bahagian dalam lah. Jadi ini pemilihan warna yang telah dipilih oleh Encik Tirmizi. Okay, baik, kita masuk ke bahagian bilik utama ataupun master bedroom tuan-tuan. Okay, setiap bilik tuan-tuan, saya bagi tahu kita menggunakan pintu molded door. Pintu molded door yang keras dan yang tahan lah tuan-tuan. Okay, baik, keluasan bilik utama master bedroom Encik Tirmizi adalah 13x12. Tuan-tuan boleh lihat lah, luas tuan-tuan, 13x12. Okay, tuan-tuan boleh lihat ada ventilation hole di bahagian bilik utama tuan-tuan. Tak ada kos ataupun tambahan yang telah dikenakan ke atas Encik Tirmizi. Cuma ada penambahan wiring sahaja daripada Encik Tirmizi. Okay, baik, kita tengok pintu pula. Kita pakai pintu jenis PVC yang keras tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu keras tak keras? Okay, saya bagi tahu tuan-tuan, pintu PVC kalau boleh letak tombol, itu adalah yang keras lah. Keras lah tuan-tuan. Okay, kita tengok di bahagian bilik air. Okay, dalam bilik air ni tuan-tuan, kita dekat MIH kita bagi pemasangan tiles penuh tuan-tuan, daripada atas sehinggalah bawah. Dan juga kita beri basic sanitary saja tuan-tuan, seperti toilet bowl kita beri secara percuma, face wash berserta dengan shower head. Kita terus ke bahagian dining area ataupun ruang makan. Untuk keluasan ruang makan ni tuan-tuan, keluasan dia adalah 12x14. Agak luas tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat dekat bahagian sisi dining area ni ada satu sliding door, yang mana sliding door ni kita memang dah termasuk dekat dalam package yang kita tawarkan. Jadi itulah serba sedikit tentang bahagian dalam rumah. Okay tuan-tuan, untuk wiring tu, itu adalah tambahan yang telah diminta oleh Encik Tirmizi untuk kita buat. Okay, sekarang ini kita terus ke bilik yang kedua tuan-tuan. Ini adalah bilik yang kedua. Tuan-tuan boleh lihat lah, keluasan bilik yang kedua ni tuan-tuan adalah 10x10 tuan-tuan. Ni keluasan dia, ada satu bilik air di bahagian dalam. Kita tengok sikit bilik air di bahagian dalam. Okay, untuk bilik air ni tuan-tuan, sizing dia adalah 4x6 lah. 4 kali panjang, 6 kali lebar. Macam biasa tuan-tuan, kita bagi pemasangan tiles penuh berserta dengan basic sanitary yang saya telah mention tadi. Minta maaf. Okay, jadi kita terus ke bilik yang ketiga. Okay, bilik yang ketiga ni tuan-tuan, dia kecil sedikit je. Dengan keluasan dia adalah 9x10. Ni keluasan dia lah 9x10 dan ada satu bilik air di bahagian dalam. Okay, untuk bilik air ni tuan-tuan, dia connected terus ke bahagian dapur lah. Kiranya kat bahagian dapur pun boleh masuk ikut bahagian dapur. Okay, kalau tuan-tuan boleh lihat, untuk bahagian bilik air di bahagian bilik nombor 3 ni tuan-tuan, ada satu tambahan lah. Tu dia. Okay, selesai di bilik yang ketiga, kita terus ke bahagian dapur lah. Sekarang ini kita ke bahagian dapur. Tuan-tuan boleh lihat, kita dekat MIH kita berikan tabletop secara percuma sahaja tuan-tuan. Untuk panjang tabletop ni, dia adalah 22 kaki panjang lah. Ni dia punya panjang dia 22 kaki panjang. Untuk tabletop ni tuan-tuan, kita buat mengikut saiz rumah lah dan harga. Okey, baik, untuk tabletop kita beri secara percuma berserta dengan backsplash. Untuk design tiles ini adalah pemilihan sendiri daripada owner. Jadi itu sajalah untuk bahagian dapur. Keluasan dia adalah 10x13 tuan-tuan. Untuk pintu tuan-tuan, kita bagi pintu molded door. So inilah dia
bentuk bahagian dapur. Jadi itu saja tuan-tuan daripada saya. Jika tuan-tuan ingin membina rumah di tanah sendiri menggunakan perkhidmatan MIH Reka dan Bina Sdn Bhd, kami terima 3 kaedah pembayaran tuan-tuan. Yang pertama, kita terima kaedah pembayaran loan, LPPSA berserta dengan cash. Jadi itu saja daripada saya. Sehingga kita berjumpa di next video yang akan datang. Saya Reza dari MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Bina rumah bersama MIH Reka dan Bina Sdn Bhd, anda akan mendapat rumah yang anda impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.